Berapa jam? 3.25. 3.25. Nak tolak ke Melaka. Harap-harap tak jam. Saya balik. Jam. Okay. Dining. Berapa? RM20? RM3? Oh ni. Take the receipt. Kita tengok. Betul? 88. Saus ni. Saya minta. Ni untuk teman ayah makan Burger King. Banyak ni. Okey. 7.48. Kita start balik bertolak daripada restoran Jantas Sungai Buloh. Malam lah 2 jam 1 minit. Ke mana ni? Rumah kamu ya? Alright. So di Jantas. Sungai Udang Melaka. Naik pas. Pas tak sampai lagi.
Hello? Hello? Baru nak makan. Kenapa? Tadi pergi Mary Brown. Nak makan nasi lemak Mary Brown. So dia tak bagi order dengan kaunter yang ada manusia. Dia suruh pergi kat kios. So jadi memang tak ada jadi makan Mary Brown. So tanya Kenny Rogers ni, boleh ke order dengan manusia? Dia kata okey boleh. So dia makan dekat apa Kenny Rogers. Tak sonok dengan mesin ni sebab dia tak ada jiwa. So kita tengah makan. Okay. Harga minyak nasi ni pun mahal lah, RM26. Soalnya makan dengan esok tak lah. Kau nak pergi makan mana ni? Hilci? Okay, bye.
Ada balon tu. Uncle Jack. Opening. Hari 15. Oh ya ke? Esok kita buka nanti. Oh, besok. Dah ada balon semua. Ada bachelor. Ini siap-siap lagi esok. Apa? Esok ada apa? Dia Ada grand opening, ada makan free ke? Tak ada? Bankrupt Kan mana? kau selalu nak bagi kenduri kan? Orang selamat. Ya, tapi ni tak ada doa selamat ni. Ni doa tak selamat ni lah. Dia dah tengah-tengah. Dah hanam bukit. So dia macam western food je lah ni ya? Nasi brown ke? Dia macam KFC lah Kak, bang. KFC. Nasi brown semua Kalau lah. kita dekat Giant memang dah lama lah. Mat, tengok. Ayam Outlet crispy, yang Mat. stand alone lah. Mat, kau suka ayam crispy? Untuk drive-thru pula, kita postpone sampai 28. Macam mana? Kalau yang drive-thru ni, kita orang ada itu tapi postpone lah sampai 28. Sebab kita satu hal sikit. Apa kita orang walk through? Dine in. Dia seorang je walk through, saya dine in. Dia seorang kan? Macam mana dah dia nak walk through tak tahu? Tu benda dia Yelah. kan? Walk through Kalau lah. dia apa, kalau sambutan okey, kita akan force to 20 hours. Oh, okay. Ya kan kalau okey bagi doa selamat free bangkai. Kita tak apalah. Terima kasih. Jom.